Hai semua! Korang tahu tak, yang semua hidupan atas muka bumi ni perlukan oksigen untuk hidup? Betul tak? Salah! Ada satu makhluk pelik ni yang langsung tak perlukan oksigen. Oksigen? Dia kata, ini memang jarang jumpa. Kenalkan Haenagoya salminicola, parasit kecil, halus sangat yang hidup dalam otot ikan salmon kat laut. Dan nak tahu tak, dia ni organisme berbilang sel pertama yang disahkan boleh hidup tanpa oksigen langsung. Macam tak payah bernafas, tapi boleh hidup. Cuba bayangkan. Makhluk ni tak ada mitokondria, bahagian dalam sel yang guna oksigen untuk buat tenaga. Dia guna cara lain, macam deal tepi sel gitu. Selalunya, semua haiwan guna pernafasan aerobik, sedut oksigen, proses untuk jadi tenaga. Tapi kawan kita si Haenagoya ni guna penapaian, macam proses yeast yang buat roti naik tu. Bezanya, dia buat semua ni dalam badan dia sendiri. Jadi dia hidup macam stale underground lah. Tak perlu oksigen, tak ada paru-paru, tak ada stres. Kalau manusia macam ni, kita boleh pergi jogging dalam beg plastik yang tertutup rapat pun tak ada hal. Tapi sebenarnya, kita ni rapuh. Sikit je semput, dah kelam kabut cari inhaler. Inilah bukti kehebatan ciptaan Tuhan. Dalam dunia yang kita rasa kita dah tahu semua benda, rupa-rupanya ada kehidupan kat tempat dan cara yang kita tak pernah bayangkan. Ilmu manusia ni terhad, tapi ciptaan Tuhan tak terhingga luasnya. Saintis sekarang tengah kaji sama ada hidupan lain pun boleh hidup tanpa oksigen kat tempat-tempat ekstrem. Macam kat laut paling dalam atau kat planet lain, contohnya Europa dan Enceladus. Kalau betul lah kan, maknanya hidupan luar bumi tu bukan mustahil. Tapi, janganlah kita kalut sangat nak cari alien dulu. Kita fahamkan dulu apa yang ada depan mata kita ni. Masa untuk kuis. Antara semua sel dalam badan manusia, sel mana yang boleh juga hidup tanpa oksigen untuk sekejap? Komen jawapan korang kat bawah, dan kita akan pin jawapan yang paling tepat dan kreatif. Kalau korang rasa info ni best untuk dikongsi, janganlah kedekut ilmu. Tekan like, share, dan jangan lupa subscribe untuk lagi banyak video tahukah anda yang penuh dengan fakta pelik tapi benar. Kita bukan setakat kongsi ilmu, kita tengah bina komuniti pencinta sains dan ilmu pengetahuan. Tekan loceng tu, jadi orang pertama yang tahu pasal benda-benda unik macam ni setiap minggu.